Okey, sebelum saya nak bukakan presentation saya, nak kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jamal Ali daripada unit UPS. Ini sahabat saya, Amirul, my staff, dan juga Daniel. My staff juga. Nak cerita sikit pengalaman saya lah. Saya duduklah ya. Daripada kerja dekat UPS sejak tahun 2018, bermula dekat di dalam Pahang JP, dan masuk kat sini tahun 2020. Jadi pengalaman dalam lebih kurang 6 tahun lah juga di bawah Puan ni. Saya nak tahu berapa ramai PPK saya ni? 1, 2, 4, 5 sepatutnya. 5. Santi pergi APC. Dah coming soon. Hal lain NLT ya. Ada berapa pegawai sains sini? Pegawai sains seorang. Nak tanya, ada di antara kita yang belum pernah masuk UPS? Ada pernah tak tahu kat mana UPS? Ataupun memang tak pernah masuk langsung? Ada? Ada je. Ada juga. Ada tak? Okey. Itu seorang dia tak pernah. Tahu lokasi kat mana? UPS tahu? Tak tahu. Bawah, tingkat bawah. COVID tak? COVID. Kaunter COVID tahu? Tak tahu. Tak tahu apa insyaAllah. Kita sembang santai je lah hari ni kan. Sebab saya pun nak tanya dengan Puan ni. Puan ni hari ni tak dapat hadir sebab dekat Putrajaya ada event. Kebetulan hari yang sama dengan hari ni. Jadi tak dapat hadir, jadi saya terpaksa gantikan dia hari ni. Hari ni saya nak explainkan secara general daripada A to Z, daripada atas flow dia, atas sampailah ke bawah. Jadi kita scroll ke bawah sikit, kecilkan sikit boleh. Daripada saya gunakan daripada A to Z, daripada mana sampel dia ambil sampai ke sudah ada result dia keluar, macam mana flow dia. Itu kita ceritakan one by one, tapi secara general dulu, nak lebih detail sahabat saya akan jelaskan. Kita macam biasa lah kan, kita pergi, kalau sekiranya kita demam, kita sakit, kita ada simptom something, rasa tak sihat, sudah pasti kita akan pergi ke klinik. Jadi ke klinik yang berdekatan, ataupun klinik kerajaan, ataupun hospital ataupun hospital swasta, tengok kan ada kat mana situasi ataupun tempat kita berada di mana, kita kat situ kita akan pergi. Yes, dan saya nak jelaskan di sini, UPS kita terima sampel bukan hanya daripada hospital kerajaan saja, kita terima juga hospital swasta, bukan hanya hospital saja tapi juga klinik swasta dan juga klinik kerajaan. Bukan hanya hospital dan klinik saja, tapi daripada institut juga, malah daripada tentera pun kami terima, daripada polis pun kami terima juga sampel. Bukan hanya melibatkan Semenanjung saja, tapi juga Sabah dan Sarawak. Bukan hanya itu saja, malah daripada pulau-pulau pun kita orang terima. Daripada Langkawi pun kita orang terima, daripada Labuan pun kita orang terima sampel. Okey, harap jelas kat situ kan. Okey. Pertama sekali nak beritahu, bila kita demam tak sihat, sebagai contoh, kita pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan, kita bagi tahu kepada doktor saya sakit sekian-sekian. Okey, doktor pun check kita punya blood pressure apa semua. Jadi doktor check, jadi dia analyse dan dia perlukan dia ambil sampel daripada kita. Sama ada nak ambil kita punya saliva ke, dia ambil kita punya feces ataupun urine dan sebagainya. Jadi sampel-sampel ini, okey, saya berada di sini sekarang, diambil dan dibawa kepada diambil oleh doktor dan dibawa kepada unit apa? Patologi. Okey, bila sampai ke unit patologi, apa yang dibuat di sana ialah person in charge. Biasanya NLT ke atas lah, ataupun pegawai yang person in charge, dia akan registerkan info beberapa perkara ke dalam SMIS. Apa benda beberapa perkara yang penting sekali ialah nama pesakit ni. Nama, kedua ialah ID ataupun IC pesakit, dia punya test dia, nak ujian apa. Ini tiga perkara yang penting.
kat sini. Yes. Okey. Okey, setelah sampel-sampel ini diregisterkan ke dalam SMIS, jadi dia ada 3 benda: sampel, form dengan SMIS. Dibawa kepada UPS. Kami di UPS ni, kami terima sampel dengan sampel-sampel ni dalam 2 cara. Sama ada by box, post ataupun by hand. Kadang-kadang tapi banyaknya by box lah. Pagi-pagi pukul 9 dah penuh UPS ni dengan box. By hand ni sentiasa ada, pagi, petang, tengah hari sentiasa. Tapi yang paling banyaknya by box. Kami di UPS, bila kami terima saja box ataupun by hand ni, kami terima dalam 2 keadaan dia kebiasaannya. Sama ada in ice ataupun not in ice. Okey, sebaik saja kami terima sampel-sampel ni, kami akan buka dan kami akan check dia punya nama, dia punya ID ataupun IC dan juga ujian dia. Adakah tally tak dengan apa yang diregisterkan di dalam SMIS? Okey. Dan kami buat screening risiko, time tu juga kami buat screening. Sekiranya ada kesilapan sedikit pun, malah sekadar ejaan sekalipun ataupun salah IC ke, kadang-kadang dia bagi dia nama IC dia silap IC, walaupun satu abjad huruf sekalipun, kami terpaksa bawa benda ni, kami terpaksa kena buat pembetulan, bawa kita bagi kepada person in charge di bahagian correction. Okey, setelah pembetulan dibuat dekat bahagian problematic section ni, apa yang pegawai person in charge kat situ dia buat ialah dia akan buat pembetulan tu. Kalau pembetulan sekadar ejaan sedikit tu kira tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan test nak confirmation, kami person in charge ni terpaksa call hospital ataupun klinik kesihatan dan bercakap dengan person in charge di sana, nak confirm dengan mereka pasal betul ke nak ujian ni ataupun tidak. Okey. Seterusnya, setelah semua problematik benda ni settle, okey, barulah kita akan buat SMIS yang baru, kita register yang baru, yang lama kita cancelkan. Dan bila dah settle semua sampel masalah ni, kita akan bawa semua sampel-sampel ni daripada unit kami kepada unit sebelah di bahagian collection room. Tahu kan bahagian collection room yang orang biasa sebut ambil sampel. Okey, kat situ. Dan kami akan letakkan sampel-sampel ni semua dalam box mengikut unit masing-masing. Dalam chiller pun ada, kat luar chiller pun ada. Macam contohnya PID kita letak di luar, PID dah ada condition rate. Selebihnya kita letakkan dalam chiller sampel-sampel. Okey, dan unit akan datang collect. Unit akan datang collect sebelah pagi ke, tengah hari ke, petang mereka akan datang collect sentiasa. Okey, apabila staff biasanya PPK ataupun MLT lah yang turun, bila mereka collect, apa yang mereka check sebelum mereka nak buat collection dekat dengan itu, mereka akan check IC, mereka akan check nama, mereka akan check ujian jugalah. Okey, katakanlah semua betul, mereka akan buat collection. Mereka akan buat acknowledgement collection di SMIS. Apa yang berlaku bila kita buat mereka buat acknowledgement collection, benda ni akan generate ke dalam ILIS. Okey, kat situ buat mulai ILIS. Okey, menurut turnaround time masing-masing, turnaround time ada setengah unit yang ujian dia melibatkan 3 hari, ada yang 2 minggu, ada yang berbulan juga. Okey, pihak hospital pula, person in charge dia nak check result. Jadi dia akan check di SMIS. Okey, pihak unit lab pula kat sini, bila kita dah buat ujian apa semua, kita dapat result, kita dapat report. Jadi person in charge di unit masing-masing akan uploadkan report di dalam ILIS. Bila report diuploadkan ke dalam ILIS akan generate result dan keluar ke dalam SMIS dalam bentuk PDF. Okey, bila dah keluar dalam bentuk PDF, jadi
person in charge di tempat di tempat hospital akan check dan buka, tengok dah ada result. Jadi dah ada person in charge tu akan print out PDF dan serahkan kepada doktor, dan doktor akan berhubung dengan pesakit patient tu dan memberi jawapan apa tindakan seterusnya, nak lagi ubat apa dan sebagainya. Okey, itu secara general. Okey, seterusnya saya nak panggil sahabat saya untuk lebih detail. Tolong jelaskan.